dalam akaun kita orang kosong. Oh, boleh tak tambah sini, tambah sini. Kita tahu satu company tu signature dia macam mana. Tu dah give up, macam penat je. Hai, saya Faris Muhammad. Saya daripada Whitebox Design Sembilan Berahat. Whitebox ni bermula since 2016. Permulaan kami dengan perniagaan photo booth. So kalau korang tahu dulu, kita famous dengan palette style konsep. Kita start dengan membuat photo booth palette. Nama Whitebox ni asalnya ialah di bahasa Melayu kan, kotak putih, sebab saya minat warna putih dan kotak tu saya minat bentuk shape yang petak. And photo booth, dulu kita start dengan photo booth, so photo booth semua shape petak-petak. Itu datangnya kotak putih. Komersialkan dengan Whitebox sebab bila saya nak create a logo tu, dia jadi kurang menyelah. Asalnya dulu kita fokus pada wedding dekorasi sahaja, tapi sekarang bila selepas PKP, pelanggan-pelanggan kami yang datang semua inginkan yang all in. So kita fokus pada servis wedding planner. Apa yang Whitebox sediakan dalam servis wedding planner ialah kita provide venue, decoration, attire, makeup dan juga yang lain-lain yang bakal pengantin perlukan. Saya actually memang minat pada bidang dekorasi. Saya suka buat ID, saya suka tengok benda-benda yang tersusun, yang cantik. So bila dah involve dekat wedding, dekat this industry, so saya rasa macam tak mudah and bukan mudah. So kalau lah katalah bisnes ni awal-awalnya tak jadi, maybe saya akan fokus pada retail. So retail, kenapa saya cakap pasal retail? Saya rasa kita boleh autopilotkan bisnes tu. Perniagaan yang personal yang sendiri yang saya buat ialah dengan menjual bag, which is retail lah, dengan brand Rotas tu sendiri. Kenapa saya involve dengan retail ni? Sebab saya rasa saya boleh kembangkan saya punya income, saya punya PR ataupun networking dengan orang. Cabaran yang pernah kami lalui ialah dalam akaun kita orang kosong. Pernah rasa give up tu. Kita start masa sebelum PKP. So awal-awal tahun yang kita perniagaan tu 2 ke 3 tahun, kita tak ada pinjaman mana-mana, so memang rolling daripada duit yang ada. So pernah satu tahap tu, ujung tahun tu dalam akaun company ada kosong. Start masa tu dah give up, macam penat je, macam tak ada masa. Tapi barang nampak lah, tapi masa tu tak ada, duit tu tak ada. Bila dah jadi macam tu, datangnya PKP. So bila PKP, kita ada masa yang rehat untuk kita berfikir, kita boleh tengok balik apa kita punya masalah. Kita susun balik, dan my parents sendiri minta abang saya untuk join Whitebox. Masa awal memang Whitebox si statement by saya sendiri. So, idola dalam perniagaan tu saya rasa saya tak ada, tapi saya punya direction lah masa awal-awal perniagaan Whitebox ni ialah macam Kayangan Gallery, Dekat Timur, Zalman, Plan Wedding. So masa tu reference saya tengok pada dekorasi diorang. Bila dah grow sekarang, baru kita go for the international punya design lah. So bila pengantin inginkan apa yang mereka idamkan, so Whitebox cuma melaksanakan impian mereka. Ada part yang Whitebox cuba untuk elakkan, untuk okey, kita tahu satu company tu signature dia macam mana, so kita cuba ubah. Tapi bila kita designkan, so pengantin request untuk macam, oh boleh tak tambah sini, tambah sini. End up benda tu jadi sama macam reference yang dia bagi. So dekat sini tak adalah istilah tiru-meniru tu. Cuma inspirasi, kita cuma follow inspirasi daripada pengantin. So semua company saya percaya semua inginkan yang terbaik, inginkan berikan yang terbaik untuk pengantin-pengantin dan pelanggan-pelanggan semua. Venue-venue yang Whitebox ada, kita berada dekat Kotak Glass House, Permas Jaya. Next, kita ada Buloh Johor Bahru. Kita juga ada City Convention Hall. Okay, City Convention Hall tu satu kapasiti yang besar, which is 500 in one time boleh seated. Kalau kat kotak ni kita boleh seatingkan 200 packs in one time, tapi dia double story lah. Next, dekat Buloh. Buloh ni konsep dia macam outdoor. Kalau siapa pengantin, bakal pengantin suka intimate wedding ataupun suka wedding yang malam ke dinner wedding, so kita akan suggestkan dekat Buloh Johor Bahru lah. Kita ada collaboration dengan Persada Convention Center. Kita juga ada collab dengan beberapa hotel dekat Johor Bahru, antaranya Opero Hotel, Holiday Villa, Fraser Place, Amansari dan juga upcoming Sheraton.
Future memang Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur ni satu destinasi pusat kepada semua orang akan buat, sebab kat sana kita akan banyak venue-venue yang cantik dan lebih menarik. Korang yang mana-mana usahawan yang baru nak mula ataupun dah mula, korang teruskan je apa yang korang dah start. Okay, jangan give up. Setiap usaha yang korang lakukan pasti ada hasilnya nanti. Okay, good luck.